Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan satu feedback lagi daripada pengguna bawang dayak Kalimantan kita ni yang ke-218. Abang ni kata dia belikan untuk mak saudara dia. Dengan izin Allah Ta'ala daripada tahap 4 tu, tahap 4 turun ke tahap 3, baru 2 botol percubaan. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan anda semua, pinggang kalau dah start tahap yang keempat tu dah mula serius dah. Sebabnya kaki kita, muka kita dah start mula bengkak, muntah, loya, kurang selera makan, tekanan darah kita pun dah tinggi dah semua. Jadi kalau kita amalkan dengan bawang dayak Kalimantan kita ni, dia bantu untuk merangsang semula fungsi buah pinggang kita ni dengan lebih normal. Dia juga bantu untuk pembuangan lebihan air yang ada dalam badan kita ni melalui air kencing kita. Jadi kalau toksin dalam badan kita dah menurun, bengkak kita pun dah start menurun, insya-Allah. Okey, anda yang mana nak tolong kawan-kawan ke, nak tolong mak saudara ke, nak tolong orang yang tersayang ke, boleh dapatkan bawang dayak ni. Sekurang-kurangnya dapat juga pahala dekat kita. Jadi yang mana belum cuba, yang mana dah dapatkan, boleh tekan link sekarang.